Okay, trip kali ni saya nak share dekat korang perjalanan saya pergi Dubai 5 hari 4 malam, yang mana bajet dia tak lebih dari RM3,000. Korang tak perlu ada RM10,000 dalam akaun pun korang boleh pergi Dubai tau actually. Yang ini kami pergi sendiri, tak ada ejen. Jadi ada banyak tempat yang actually ada banyak tempat free juga. Korang boleh tengok fountain show free tanpa sebarang bayaran, dan banyak juga tempat-tempat menarik. Kita bukan pergi Dubai je tau, kita explore Abu Dhabi sekali, yang mana kita pergi Grand Mosque, Sheikh Zayed dan juga Miracle Garden. So yeah, enjoy this vlog, dan itinerary saya letak dekat hujung vlog ni, okay? Hello, Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome back untuk another YouTube channel. Kali ni kita punya vlog adalah travel vlog. Kami berada di Bangalore sekarang. Jadi kita akan ambil flight daripada Bangalore ke Mumbai, daripada Mumbai ke Dubai. Daripada segi hari, kami akan spend masa 6 hari 5 malam dekat sana. Semua orang tengah tunggu flight dekat belakang tu. Sekarang pukul 10.30. So lagi 30 minit kita akan naik flight. Saya akan compilekan daripada hari first kita orang travel daripada hari ni sampailah kita fly balik daripada Dubai. Okay? Ya, sure. Okay, so sekarang kita sampai Mumbai. So kita akan berada dekat sini 2 jam sebelum kita transit pergi ke Dubai. Okay. Video apa? Gambar apa? सामने बैठे रहते हो पहले उतरे थे जीना तो नीचे की बुकी है नीचे ले लेना अपने साथ में ही बैठे रहे यात्री और सरकारी क्रू की ओर से एयरटेल के साथ यात्रा करने के आप सभी का धन्यवाद। हम जल्दी आपसे फिर मिलने की आशा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। Okay, dapat satu SIM card free guys. Tengok ya. Okay, dapat satu SIM card free dekat immigration ni. Directly bila keluar immigration, bila keluar korang akan dapat SIM card free. Dia akan bagi terus, tak payah nak apply. For? Alah, 24 hour only. Enjoy 1GB. Inilah yang Malaysia patut buat tau dekat orang luar. Barulah ramai orang datang Malaysia. Selesai tu lagi. Wah, Dena. Siap ni lagi untuk buka telefon. Wow. Zam-zam ala Gazam. Aladin. Tada. Dirham. Ya habibi. Wah, dia macam je. So basically ni kat metro kita. Kita jalan pakai metro je tau kat sini. So kena top up dulu. Right, so ni letak sini. Sini Okay. So kita akan top up. Nak 50.
Credit card. Okay. Yeay, jadi 26. So boleh ambil dah kad kita. Nak tak Dina? Pakai kad aku. Okay, so sekarang kita berada dalam metro. الأبواب تغلق. المحطة الأخيرة. Doors closing. Cuba wait. 1, 2. The metro. So, this is Dubai. Okay, so this is Dubai guys. Okay, so sekarang kita pergi hotel. Jom, let's go. Yeah. Dah ada review orang cakap memang dekat dengan metro. Mana babe? Assalamualaikum. Okay, kita tengok toilet dia dulu Toilet dia pun not bad lah. Ada bathtub weh. Yang ini antara hotel yang murah yang kita boleh dapat. 1 minit keluar metro dah jumpa dah hotel ni. Okay guys, so malam ni basically kita akan pergi cari bahan-bahan untuk masak. Sebab kita orang datang sini memang bajet. Ya ke? Thank you. Daun bawang. Kau nak beli ambil lah. Alah. Okay. Ni boleh beli sebagai souvenir tu. Kosong ke brown? Tak ada, tapi tak ada. Takkanlah mahal kan. Okey je lah. Telur. Okay, jadi memandangkan sebab kita nak jimat trip kali ni, jadi kita masak lah. Yang ni makanan untuk breakfast, lunch sekali. Lepas tu dinner nanti kita tengok lah ada tak makanan dekat restoran luar. Ada bawang kita beli semalam. Okay, ni hotel yang kita orang pergi. Yang ni, this one, JSS Palace Hotel. And then ini adalah metro kita. So metro ni dekat depan sahaja. This is our metro station, Bania Square. Sangat dekat kan? Bania Square. Macam ni ke BKM? الأبواب تغلق. Doors closing. إكسبو 2020. المحطة القادمة هي. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. Akan pergi ke Burj Khalifa. Obviously lah, datang Dubai mestilah kena melawat bangunan paling tinggi dunia kan. Jadi kita akan masuk ke dalam Burj Khalifa tu. Kita akan naik sampai on the top of Burj Khalifa untuk kita tengok the whole Dubai daripada atas. Lepas tu malam ni kita akan pergi naik yacht. Okay. Dan malam ni kita akan tengok fountain show dekat sekeliling Burj Khalifa. Kan Hah? Bukan kan? Aku rasa ni juga. Kita orang confused. Di mana Burj Khalifa? Saya rasa ni. Sebab dari dekat tak nampak kan.
asked the question, then you said it. Always saying things you're regretting. Can't erase the steps we've taken. Can't go back to the time and place we met. I was so upset, but you made me feel better. Now it's messing with my head, yeah. We don't say goodbye the best. I still feel ghosts inside my chest. No, we didn't learn our lesson, but if you want, can we try again? Oh yeah. Boleh? Try again. Tada! So sekarang kita berada dekat atas Burj Khalifa, dekat dalam Burj Khalifa yang the top. Maksudnya daripada atas ni kita memang boleh nampak the whole Dubai daripada atas. Just look at this view, sangat cantik, penuh dengan bangunan-bangunan untuk orang yang sukakan modernization. Tempat ni untuk korang lah. Tapi kalau saya personally, saya lagi suka tempat yang ada banyak alam. Tapi Dubai ni menarik juga sebab dia ada laut juga tau. Dia bangunan dan sekeliling tu ada juga laut. So itu pun menarik juga. But it is human made punya laut lah. Yang malam ni kita akan naik yacht kan. Nanti malam ni kita tengok macam mana, okay? Tengok, just look at those tiny cars, lorry sangat kecil. Betapa kecil yang kita kan, manusia ni. Push the pedal to the pavement. Always dreaming that we'd make it. In the rear view, our reflection is a stranger to the time and place we met. I was so upset, but you made it all better. Now it's messing with my head, yeah. We don't say goodbye the best. I still feel ghosts inside my chest. No, we didn't learn our lesson, but if you want, can we try again? We don't say goodbye the best. I still feel ghosts inside my chest. No, we didn't learn our lesson, but if you want, can we try again? Try again. Oh yeah. Try again. Can we pass a test this time? I can call you mine. We can hit rewind and treat each other right. Oh ni lah. Oh. Wow, real weh? Dubai Zoo. Real life lah sekarang? Wow. Ni aku cuba tempat aku. Apa? Tak, dia nak pergi zoo. Okay, kita pergi bawah ni je. Tu je, tak ada lah Rena. Aku tak ada. Tak ada sebenarnya. Tak. Kita ada apa? Good sock. Wah. Kawan. Aku nak cari kasut. Boleh. Tak nak cari kasut. Nak? Senang je kan nak pengaruh aku.
exclusive yacht ni also bagi kita orang satu bilik, okay, untuk kita solat. Tadi on record ke tadi? Alhamdulillah. Bagus. So bilik ni dekat bawah. Dia ada 3 tingkat lah basically. Ni yang paling bawah, atas tu tempat makan, atas lagi tu yang mula-mula kita pergi tadi. Ada toilet okay, kita tengok toilet dia. Toilet yacht. Weh, ada shower weh. Ada shower juga. Goyang-goyang. Mana? So kita boleh makan kat sini juga. Kat mana? Ambil guna kamera nak? What is this inside? Can I see? Okay, thank you. Hello, ma'am. Yeah. I know that you're afraid. It feels like every day things are slipping away. You're slipping away, and you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. And you say that you're fine, but now you're out of time. Out of time. You're out of time. You're out of time. And now you're out of time. Now you're out of time. Never measure up, you'll never be enough. People say tough love, you should just suck it up. And you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. And you say that you're fine, but now you're out of time. Okay, so trip kita dah pun nak dekat habis dah. Yacht ni pun dah slow-slow nak berhenti dah. So sebenarnya saya sangat happy dengan apa yang diorang servis bagi kat kami, sebab makanan ni sangat sedap. So apa Darina fikir? Best gila. So kalau datang Dubai wajib datang sini walaupun mahal. Berapa weh? Berapa tahu weh? 300 lebih lah. 300 lebih, tapi berbaloi gila daripada servis dia, makanan dia, cara dia pun ambil gambar. Tempat semayang pun disediakan, memang recommended lah. Agak mahal sikit tapi okey, sangat berbaloi bagi saya. Okay, kita tanya Syafiqah. Syafiqah, what do you think about this yacht? Mantap lah, tapi disarankan rasa macam at the end of the trip boleh datang untuk naik yacht. Sebab kalau awal sangat nanti tak boleh nak bawa feeling tu balik ke rumah. At least kalau korang buat at the end of the day, korang akan rasa berbaloi nak mati lah. But apa-apa servis dia semua mantap lah. Sebab diorang akan pasal lagu juga untuk kita. Lagu dia semua lagu-lagu yang latest, yang baru tu. Nampak tak? Tu, Slowkan lagu sekarang sebab azan. Ya, bagus kan? Kapten yacht ni pun ambilkan gambar untuk kami tau. Gambar-gambar diorang ambil memang lawa. Macam diorang okey je. Macam tengok kami tengah ambil gambar, cakap diorang macam offer untuk tolong, untuk ambilkan. Itu kapten kita, nampak tak? 100/100. Jumpa esok di Abu Dhabi. Esok kita akan jumpa dekat Abu Dhabi. Kami excited juga. This is our first day. Baru first day kita naik yacht kan. Kita dapat pusing tengok Dubai kan. Basically in one glimpse. Macam dia akan pusing kita sekeliling Dubai. Kita dapat tengok banyak tempat. Tasik ni adalah man-made. Maksudnya diorang buat sendiri. Largest man-made apa? Tapi yang terbesar lah dekat dunia. Man-made bay. Dunia?
Dia kata tadi. Dia kata largest. Oh wow. Bay yang terbesar yang manusia buat tau. So semua ni manusia buat. Hebat lah. Tapi Allah lagi hebat. Allahu Akbar. Allah Akbar. Fair Palestine. Bye. Sorry Bay sebab wow, this is the best. Recommended. Okay, Assalamualaikum. Good morning everyone. So sekarang kita hari kedua. Kita dekat Dubai. Tapi hari ni kita bukan nak jalan kat Dubai. Kita nak pergi Abu Dhabi. Saya bersemangat. Saya bangga jadi anak Malaysia. Bangga tak? Sebab boleh dek. Sekarang ni kita pakai tudung Arab-Arab Tengok saya punya tudung. Tak apa, Darina main character. So dia tak perlukan pun tudung Arab untuk nampak cantik. And tudung saya ni Syafiqah and Darina tolong pakaikan. Darina tolong kemas-kemaskan sebab saya tak pandai sangat. Okay, so sekarang kita on the way pergi bas yang eksklusif tu. Sebab dia akan bawa kita naik bas untuk gerak daripada sekitar Abu Dhabi. So perjalanan daripada Dubai pergi Abu Dhabi ambil masa 1 jam. For 10 minutes you can check out, you can go and use the washroom, but more than washroom people are busy taking photos and videos. Even if you are not using the washroom, you can just on the highways you have a stop for the snacks or fast foods. It's the similar one, but it is based on the theme of Mad Max movie. Those people who have watched the Mad Max movie, maybe you saw the cars, you come to know about it. They even invited Qatar and Bahrain. That one is Sheikh Khalifa Bridge. Okay, so hari ni kita nak bergerak pergi ke Abu Dhabi. Sebenarnya UAE ni, United Arab Emirates ni, dia gabungan daripada 7 Emirates yang terdiri daripada Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al-Quwain, Ras Al Khaimah dan juga Fujairah. So yang paling famous obviously lah Dubai sebab dia ada Burj Khalifa kan. Tapi Abu Dhabi pun sekarang dah makin menaik tau, dari segi pelancongan lah. Dan sekarang ni tempat yang first kita nak pergi adalah Museum of Love. Museum ni memang sangat famous and this is the iconic place of Museum of Love. Okay, so kita tengok dekat dalam museum ada apa. Let's go.
Ni. Ni. Mana siapa ni? Kecil di Malaysia. Area starting. One side is beach area and the opposite side is the whole main city of Abu Dhabi, the developed. The swimming area is a tower coming up, a huge frame structure kind of a building. That is the head office of ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company. If anyone has watched the movie Fast and the Furious Part 7, there are actually 5 towers. And that scene of the movie is shooted over here in Abu Dhabi. There are 5 towers, the most famous towers of Abu Dhabi, Etihad Towers. Sama je lah. Okay, then next kita bergerak ke Heritage Village dekat Abu Dhabi. Basically dekat sini tempat dia bawa balik ke zaman silam lah. Dulu-dulu orang-orang dekat UAE ni hidup macam mana, rumah dia bentuk macam mana. So this place literally looks different daripada city Abu Dhabi yang kita tengok kat luar. So ni bilik dia, macam mana orang dulu-dulu tidur. Macam ni lah rupa dia. Dan dekat sini pun ada orang jual-jual juga. You guys boleh shopping dekat sekitar Heritage Village. Okay, dan seterusnya dekat Abu Dhabi ni kita melawat Sheikh Zayed Grand Mosque. Masjid ni sangat besar dan cantik. Saya sampai je kat situ, saya macam terpegun tau tengok. Dan masjid ni dia boleh memuatkan 40,000 jemaah. Okay, dalam satu masa yang sama. Dan sebenarnya masjid ni nama dia sendiri pun Sheikh Zayed Grand Mosque kan. Maksudnya masjid ni sebenarnya mereka bina sebagai tribute, nak tribute kepada pengasas UAE lah, Sheikh Zayed. Dan makam dia pun ada dekat sebelah masjid ni, yang mana dia ada hire orang untuk baca Al-Quran dekat sebelah makam Sheikh Zayed ni setiap masa, tanpa henti ada orang baca Al-Quran. Bukan video, bukan radio, itu memang ada orang yang di hire 24 jam. Bayangkan, hebat tak hebat, setiap masa ada orang baca Al-Quran. Okay, so sekarang saya berada di Al Seif, Dubai. Tempat ni cantik sebab dia macam ada klasikal, macam tradisional, kedai-kedai orang dulu, macam mana diorang menyaga. Nampak? Cantik kan? Penuh dengan atap-atap yang macam ni, macam zaman-zaman dulu-dulu Arab-Arab dalam movie yang saya tengok. So tempat ni not bad, cantik, and banyak barang-barang, shopping juga. Tapi harga dia agak naik sikit sebab biasa tempat ni kawasan pelancong lah. Dekat kawasan ni juga ada laut kat sini. Dekat depan ni memang betul-betul ada laut. Very beautiful. Kalau datang sini, korang boleh ambil metro, pergi turun dekat Bani Yas, turun dekat Berjenat, and daripada situ boleh ambil bas and directly pergi Al Seif. So bas harga dalam 5 AED.
Kat sini mesti mahal-mahal sebab Kenapa Rolex ni? Apa specialnya Rolex? itulah. Nice basis. Spicy perfume. Yes. Malaysia. Yeah, correct. Where are you from? I'm from Afghanistan. Semua orang Afghanistan. All here people Afghanistan. Okay. Apa Okay guys, so next adalah kita ambil satu agent daripada Klook ni untuk kita naik sand bashing dekat Dubai. So sand bashing ni basically you guys akan naik satu kereta macam jeep and korang akan dibawa berpusing dekat kawasan gurun Padang Pasir ni lah. And dia akan bawa laju, so korang kena tahan lah kat dalam ni kalau korang mual-mual. Kalau korang mual-mual, okay, jenis yang ada mabuk perjalanan, memang korang akan muntah lah. So pastikan makan ubat muntah, antiemetik siap-siap sebelum korang naik sand bashing ni. But if you want to really feel the thrills and enjoy, korang boleh naik tanpa makan ubat tu. So yang ni dia ada stop sikit dekat pertengahan kawasan Padang Pasir. Tapi kawasan ni memang sangat berangin so mata memang sangat senang masuk pasir. Bahaya juga kalau bawa budak-budak baby kecil ke kan. So inilah dia. Kawasan dia sangat cantik, tapi sebenarnya mata tu sakit juga termasuk pasir-pasir ni. So yep, enjoy the view. Okay, so basically kita dah ada dekat camp area. Basically camp area ni dia provide kita makanan buffet. So kita boleh makan banyak-banyak makanan, sekeliling kita full dengan tempat makanan kat sana pun. Boleh juga ambil makanan kat sana. Okay, saya tengah tunggu kawan saya, diorang pergi solat sekejap dekat hujung sana. Kita tukar-tukar shift. Ni semua barang-barang kawan saya. Kita tunggu diorang. And show belum start lagi sebab kita akan makan dulu. After je show dah habis, kita akan pergi luar. Kita akan pergi naik camel riding. And after dah habis naik camel riding, kita boleh naik sandboarding. Tapi sekarang dah gelap tau, dah malam. So kalau saya record pun macam tak nampak sangatlah muka. So sandboarding kat luar juga, yang mana kita duduk dekat atas satu board tu and turun daripada atas ke bawah macam tu.
Hello. Ni lah. Hello, good morning Dubai. Okay, so sekarang kita berada di hari yang ke? 4. Okay, kita hari yang keempat di Dubai. Okay, so basically sekarang kita dekat dalam metro station. Kita nak pergi dekat Souq Al-Baha. So Souq Al-Baha tu basically satu pemandangan, satu tempat yang dekat belakang dia ada Burj Khalifa. Okay, so sekarang kita dekat metro station. Yeah, this is Burj Khalifa. Yeah, can you see this one? Inilah Burj Khalifa guys. Inilah Burj Khalifa, bangunan paling tinggi. Tapi kan bila kita orang turun bawah and tengok bangunan tu, rasa macam tak ada tinggi sangat pun. Rasa macam biasa je. Tapi ya, dia tinggi. And sekarang kita on the way pergi Souq Al-Baha. So kita akan ambil gambar kat situ, lepak kat situ. Lepas ni kita akan pergi Museum of Future, yang mana dia akan bawa kita ke zaman tahun 2070. 2070 apa yang akan jadi. Diorang akan masukkan dalam Museum of Future tu untuk kita tengok. Sekarang kita pergi on the way Souq Al-Baha. So enjoy the vlog for today. This is Burj Khalifa. Look at this. Nampak tak? Nampak tak? Yeah, this is. Dalam tu ada tingkat 128. Paling tinggi 128. Okay, so sekarang ni adalah masa peak hour. Semua orang tengah pergi kerja. Tengoklah. Tadi ramai orang kat belakang saya. Sekarang satu pula. Tapi memang tadi pack lah. Dan metro memang macam sardin. And by the way, korang tahu tak, dekat sini saya rasa susah nak cari orang Dubai. Orang foreigner macam Europe, orang daripada Afrika, lagi banyak daripada orang Dubai. Orang dari India memang ramai. India serata-rata. A lot of outsider resides this country instead of the local Dubai people. Pernah ada satu hari tu saya rasa macam okay, ni orang Dubai. So I try to ask them. Macam saya tanya, where are you from? But then dia cakap dia daripada Yaman. So memang saya tak tahu orang Dubai kat mana. Mungkin orang Dubai tak naik metro macam kita orang, sebab orang Dubai kaya-kaya guys. Korang tahu tak, diorang punya gaji minimum 10,000 AED. Dan bila orang Dubai tu kahwin, dia dapat satu tanah. So dia boleh gunakan tanah tu untuk buat rumah ke. So memang diorang sangat happy lah dengan pemerintahan raja-raja kat sini. Hi guys. So sekarang kita dekat depan Burj Khalifa. Burj Khalifa belakang ni je. Kita tunggu turn untuk orang ambil gambar. Tempat ni famous tau untuk orang ambil gambar. Nasib baik Syafiqah jumpa. Korang pergi kat Souq Al-Baha, masuk dekat dalam tu, lepas tu pergi Palace Downtown.
Okay, next kita visit Museum of Future. Basically, museum ni dia tunjuk kat kita apa yang kita akan nampak pada tahun 2071. Basically, dia bagi overview apa yang akan jadi pada masa yang akan datang lah. Bagi saya, museum ni dia macam okey-okey je. Cuma harga dia agak pricey sebab kat Dubai semua yang mahal kan. Untuk masuk dalam ni harga nak dekat RM300 seorang. Tapi for me tak berbaloi sangat sebab waktu ni ada satu section yang bahagian medical healthcare tu dia tutup sebab renovate. So kami dapat pergi 3 tingkat saja. Dia total ada 4 tingkat. So agak sedih kat situ sebab lagi kami kan dalam bahagian medical. So rasa macam nak tahulah dekat situ. But then tak ada rezeki, so it's okay. This model is called the surface was made by the human and animals to explore them. The 8 planets are orbiting around the sun. The third one will be the Earth, this one. The fallen pioneers who sacrificed their life, their name will be written on the side of this model. Take one step possibilities and the 6 missions that we have on the space station. The tables have. Hi everyone. Hi. So project service project manager. Assistance, please do not hesitate to approach me. I'll be more than happy to assist you. Security, okay lah, boleh lah apply. Kita apply. Weh. Ya, good job. Kita conquer. Dia pun tak. Dia pun kali dia. Alah, dia orang. The triple flower. Triple. Like the national flower. Ni lawa. Weh, dia follow kita punya ni lah. Delivery drone delivery guys. Boleh delivery ke Palestine. Tak tahu. Oh ni kita dalam bulatan ni. So hari ni hari yang terakhir kita dekat Dubai. So sekarang saya berada di Miracle Garden. Garden ni memang sangat miracle sebab memang penuh dengan bunga real, okey. Penuh dengan bunga-bunga betul yang cantik. Bagi saya recommended untuk datang sini untuk siapa yang suka bergambar. Cuma janganlah datang waktu tengah hari sebab kita orang sekarang tengah hari and memang sangat panas. Vibrant, flowers everywhere. Mesti nak.
Okay guys, so sekarang ni hari last kita dekat Dubai. Kita nak balik dah. Saya baru je tukar baju sebab kita nak naik flight dah. Sekarang kita betul-betul dekat depan gate menunggu flight. So flight lebih kurang dalam 1 jam lagi sebelum gate buka. Kita dah ada kat sini dah. Nasib baik kita orang dapat ni seat yang ni. Dapat baring. Nampak tak seat ni? Boleh baring kat sini. So alhamdulillah dapat untuk 3 orang. So Syabika tengah makan sekarang. Diorang boleh tukar baju. Kan cerah kan? Okay, bagi review sikit macam mana? This is meat shawarma dengan special rice rasanya. Around 29 dirham. Boleh lah makan 2 orang. Sedap. Pendapat diorang, Dubai ni worth it tak untuk visit? Apa pendapat korang? Yes, worth it kalau dah kaya nanti. Sekarang best untuk tangkap gambar. Dubai Kai pun boleh jumpa lagi. So kena datang lagi ke Aisyah. Okay, pendapat saya pula, Dubai ni macam worth it untuk visit, tapi dia memang penuh dengan bandar. So korang dapat rasa macam sesak tau. Dia macam tak ada peace macam village. Macam tu memang tak lah, sebab dia memang penuh dengan bandar. And saya sangat kagum dengan orang yang design bandar dekat Dubai ni. Sebab bandar dia teratur, sistematik, kemas, senang, accessible by metro. Kalau naik metro je, kita orang kat sini memang tak travel agent, memang travel sendiri je, naik metro saja. So saya janjikan daripada awal vlog saya nak beritahu bajet kami. So bajet kami adalah RM4,000. Saya dah spend RM4,000 lah. Saya rasa tak sampai RM4,000. Saya akan letakkan pecahan apa saya dah spend dekat Dubai dekat bawah vlog saya dekat description YouTube ni. Korang boleh tengok kat bawah tu. Korang tahu tak, Dubai ni dia dah merdeka 30 tahun tau. Baru saja berbanding dengan Malaysia. And look at what happened to Dubai. Semua orang satu dunia datang Dubai sebab mereka bijak macam mana diorang nak bangunkan industri pelancongan tu. Nak travel, datanglah sini. Kalau rasa macam setakat nak tengok Burj Khalifa je, ambil lah transit flight yang paling lama. And waktu tu korang pergilah turun pergi tengok Burj Khalifa. Bayangkan kita orang kat sini susah tak nak jumpa orang Dubai. Boleh dikatakan foreigner yang run the country. Orang Dubai 10% sahaja yang resides this country. Yang lain tu semua foreigner. Kalau kita orang jalan, memang sangat susah nak cari orang Dubai. Kalau macam bersembang kan, muka nampak macam orang Arab-Arab macam orang Dubai ni. Bila tanya where are you from, dia cakap dia daripada Yaman, daripada Bangladesh, daripada Mesir. Susah nak jumpa orang Dubai. Kita orang yang pernah jumpa yang kita orang bersembang, macam tanya where are you from, seorang saja perempuan yang muka dia memang macam Arabic. And kita tanya, dia cakap yeah, she is from Dubai. And orang Dubai ni banyak kelebihan dia tau. Macam kalau dia kahwin, dia baru buat satu family kan, dia akan dapat tanah daripada government. And gaji minimum orang Dubai adalah 10,000 AED. Gaji minimum tau. Kalau foreigner kerja kat Dubai, gaji dia 3,000 AED. Lepas tu kalau orang Dubai, diorang kerja, diorang 4 hari kerja, 4 hari cuti, 4 hari kerja, 4 hari cuti. So memang dapat, memang banyak benefit diorang. Tapi kerakyatan untuk dapatkan, untuk jadi rakyat Dubai tu susah. Kita orang jumpa orang macam Dubai tu dekat mall yang kaya-kaya je. Kalau nak pergi, nak cari diorang, pergilah cari kat tempat-tempat kaya. Itulah diorang ada. Yang lain, tempat yang kita selalu pergi, macam kita akan student kan, bajet pun tak banyak sangat. Tempat yang kita pergi tu semua foreigner lah. Tak, jarang lah untuk jumpa orang Dubai. That's all from me. Thank you so much for watching my vlog daripada awal sampai habis. Don't forget to subscribe, like, share and comment down below. That's all. Bye-bye. Nak tidur sekarang. Bye-bye.